JDT sah ikat pemain warisan Harimau Malaya, John Irazabal, welcome to Home of Champions. Pemain warisan Harimau Malaya ini menyertai JDT setelah meninggalkan kelab gergasi Azerbaijan, Sabah FK selepas hampir 3 musim bersama dan mengecapi pelbagai kejayaan di sana. Pengumuman ini dibuat menerusi satu hantaran video yang disiarkan di laman media sosial Johor Southern Tigers bagi menyaksikan kelibat John Irazabal selaku rekrut baharu JDT. Untuk rekod, John Irazabal telah merekodkan 98 penampilan bersama Sabah dan menjaringkan 6 gol dan melakukan 2 bantuan jaringan untuk pasukan gergasi Azerbaijan tersebut. Irazabal juga sempat merasai kejuaraan Piala Azerbaijan yang dimenangi oleh Sabah FK pada 31 Mei lalu selain membantu kelab itu muncul naib juara dan tempat ketiga Liga Azerbaijan. Kini, Irazabal bakal menjadi pemain warisan kedua Harimau Malaya yang menyertai skuad Harimau Selatan ini selepas perancang, Hector Havel yang masih belum diperkenalkan.